Mood 6393. Assalamualaikum Datuk dan JJ. Salam. Motor roda 3 salam. Pesona VVT masa turun bukit gear macam tak smooth katanya. Kenapa? Gear auto 1-2L bila nak guna. Okey. Kalau kereta baru kurang dari 3 tahun setengah, baik maksimum 4 tahun, kena tiap-tiap kali nak gerak semua tu kita masukkan minyak. Macam kita ajar selalu lah, macam kita jadikan dia sebagai kita punya kebiasaan lah, activity, exercise. Bila nak gerak je, then we start one step below D, then kita gerak. Then waktu kita nak pakai 3, turun bukit, 2, membrake, turun bukit, dan L tak perlu pakai. Hujan lebat, kita bergerak, ada lumpur, ada pasir, ada rumput, baru kita pakai L. L tu seolah-olah gear 1. Apabila kita letakkan dekat L tu atau gear 1, kita punya enjin dia akan naik sendiri. Dia akan naik sehingga 1.5 atau 1. Dia sendiri naik automatically. Jadi kita tak payah tekan, dia akan gerak sendiri saja pergi. Kalau gear auto tu ada 1-2L, L tu dah low dah. L tu low maknanya gear 1. Tapi dia ada 1-2L lagi. Ada. L tu adalah low. Bawah lagi 1. Itu dah memang dalam gear position. Okey. Datuk tadi cerita pasal Assalamualaikum. Lumrah orang Malaysia suka ubah suai Datuk. Sport rim 16 jadi 17. Potong spring macam tu lah. Betul. Ini memang kreatif. Memang merosakkan kereta Datuk Betul. Okey, ni dia ada pengalaman juga. Nama dia yang dekat WhatsApp ni Faiz, Encik Faiz kita. Pengalaman saya sejak 30 tahun di industri kereta ni dan juga budaya orang kita lah. Pakai kereta agak jauh berbeza dengan negara maju. Negara barat katanya pentingkan soal keselamatan. Betul. Datuk boleh bagi hint sikit lah. Kereta mana yang boleh kita jump start dan kereta mana yang tak boleh? Tak semua kereta sekarang boleh jump start sekarang kan? Betul. Tapi tak boleh lah kita nak sebut nama satu persatu kan. Boleh. Sebab apa? Bila mana-mana kereta yang ada, dia panggilkan iStart ataupun dia panggilkan eStart ataupun dia panggilkan iStart tu apa? iStart ni dia panggilkan injection system. Okay. So dia gunakan ECU program. So yang ni kalau kita jump start, dia akan ganggu kita punya ECU program. Sebab EFI akan bekerja. Adalah lebih baik kalau kita angkat bateri tu sebiji keluar, kita masukkan bateri tu sebiji, pinjam, tidak ada masalah. Bila dah hidup, cepat-cepat kita keluarkan balik, kita pasang balik itu bateri untuk dia return charge. Tapi kenapa nak buat sejam start ni? Kerana bateri dah rosak ke, ataupun kereta di tepi jalan ke, ataupun apa. Kalau di rumah tak perlu kereta rosak, atau di pejabat tak perlu, beli je satu bateri baru. Sekarang ni dah ada ni lah tu, ada power bank tu semua. Boleh ke? Boleh. Power bank boleh. Power bank dia tak payah cabut, tak payah apa, dan connectkan dia, tocokkan dia balik. Sebab power bank hari ni yang dia punya MB besar, memang boleh charge kereta. Kalau saya nak katakan nanti bateri yang saya bawa pergi mancing tu mampu untuk menghidupkan kereta. Berapa lama? Dan memang tahan lama. Sekali charge boleh 4 kali pergi mancing lah. Lama.